Beza. Kita bang, kita. Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again. Having the Lama tak lepak malam minggu. 3 biji FF5 CMS Syafiq dengan seorang lagi tak tahu siapa. Lepak-lepak I am Starbucks. Woi lawa GR Yaris ready. Woi, tu ni. Tu dia. Woi. Ini Honda ni, Honda Maya. Sini dah 4 biji dah. FL5 biru-biru putih-putih. Ngam. Kat sana ada geng-geng Azia. Azia pula dah. Beza. Masih hidup lah orang kata, masih hidup lah suasana malam minggu Kuantan. Lama tak keluar lepak ni. Rendah betul. Geng-geng Myvi Pasubun. Oi, bila FF5 buka bonet ramai-ramai. Smart tu punya. Tak pernah tengok. Pop the hood. No, pop the boot. Pop the boot. Bang. Konti gila di belakang. Sam, tambah lagi 2 biji. FK dengan FF5 delivery PRL ni. Selalu orang buat pop the hood. Ni pop the boot. Sebiji lagi datang. Video shoot FF5. Ada lagi tu. Honda Accord warna putih, rim putih. Body cerah, rim cerah, memang naiknya. Macam ni kan contoh kan. Macam MITI setup ada ni. Tayar macam donat keluar ni. Wah, GT. Subi punya, BRZ. Oh, timing kuda. Lama tak turun. Tapi macam gelap sikit. Pokok pun makin besar. Oh. Oi, belanja api. Geng-geng golf. Oi, Sagar. Aku nak rekod Evo tertekan. Sagar tu yang pergi. Wira tu ke? Oi. Nikoh juga ke belakang 2 bigu tu? Kita menantikan geng-geng FF5 lagi. Kita tunggu geng-geng FF5 dari yang Starbucks lagi turun. Potong alik tepi Raja launch control. Wah, turbo bunyi turbo tu, VTEC turbo. Kepada yang tanya kan, mana snapshot tuning kan, minta maaf lah, tak sempat lah. Sebab sekarang ni tengah
set up event Honda Mania 11 Julai di Serambi Teruntum. Rekod ni pun tak sempat, ni baru tu ni. Sesi menggoreng telur. Kata. Siapa? Wira tu ke? Kalau lah Honda Mania ada buat drag dalam Serambi, apa buat drag? Rasanya ni api yang pumpam tu. Tengok api dia. Api boleh buat BBQ 4 hari. FF5, tunjuk belang anda FF5. Apa? Jangan tunjuk belang kat sini, tunjuk belang dekat Honda Mania nanti. Gasak bunyi. Kepada yang tanya kan, yang event Honda Mania nanti, Honda je ke boleh datang? Tak, semua kereta boleh. Tapi yang parking dalam tu Honda je lah. RM10 untuk kereta yang Honda, digalakkan masuk dalam lah RM10. Dapat tiket lucky draw, dia masuk dalam gambar dan video media kita lah. Dan kereta-kereta lain pun boleh datang, beli baju untuk menang lucky draw. Pergi event, masuk, datang event, naik Pro 2, balik-balik menang Honda kan. Sebab hadiah utama kita Honda Civic EK99. Dan ada hadiah lain lagi, tengok kat poster ni. Oh, sambil malam minggu sambil menyelit minta maaf. Baju. Assalamualaikum. So siapa nak menang lucky draw beli baju RM80, scan je QR ni. Scan. Nak menang hadiah kena datang event lah, tak boleh tunggu live apa, kita tak ada open live. Kena datang event juga. Syarat-syaratnya. Man down. Dia panggil CEO. CEO apa? Jangan lupa datang event bang, Honda Mania 11 Julai. Jahat kereta tu. Geng-geng beza macam biasa buat konvoi. Full squad, ada giro. Tiba-tiba selit setengah. Ya, ini dia. Boleh makan konti ni semua ni. Aku kata boleh makan banyak. Ni apa nama Mitsubishi apa Aku apa dah. Esah ke? Oi, ni geng-geng FF5 ni. Spoon. Mari juga dia orang Sekali lagi. Ni DJ GFK. Bukan. Bukan. Sorry. Tapi warna dia cantik lah. Nanti masuk best rap lah dalam auto show kita nanti. Aduh, ketinggalan tau. CMS. Oh, elegato. Oh, gelap juga. Tu dia.
Kegiatan R. Oi, Kancil. Dah jumpa dah dia orang tadi, insya-Allah dia orang datang juga event Honda Mania. Ada yang masuk auto show juga, ada yang masuk display juga. Side by side tu. Oi. Hai lah. Kejar bang, kejar. Tapi motor tu kental Kalau aku lari dah motor tu. Kalau check heartbeat tu 800. Oh, masuk dalam. Wow. Ni yang turbo gasak Oi, J-Wagon Bapak I ada lalu. Ada. Selalu bawa Evo, hari ni bawa Mini Oh, kena balik dah. Tak perasan ada punya. Tu lah, ada juga tu. Mana bawa fighter Mini Cooper ni? Aduh, comel. Hai. Ayo kita pulang. Tengah lengang ni sambil tu nak bagi tahu jangan lupa event kita Honda Mania Serambi Trontong Kuantan 11 Julai. Kita ada auto show, kita ada display kereta. Mana kereta-kereta Honda nak masuk boleh PM nombor ni. Untuk auto show satu kategori RM60. Untuk yang display kereta bukan bertanding RM50 satu kereta. Setiap kereta yang masuk akan dapat satu tiket lucky draw. Dan kereta-kereta Honda yang lain tak nak masuk apa-apa boleh parking dalam parking dalam RM10. Boleh masuk dalam gambar dan video media kita lah. Lepas tu dapat tiket lucky draw juga untuk satu kereta. So daripada parking luar baik parking dalam Geng-geng Honda ni event korang Tak kisah Honda baru ke Honda lama ke semua dijemput adik. Masuk dalam parking Serambi tu. Dan nak menang lucky draw sebiji Honda Civic EK99 dan hadiah-hadiah lain ni boleh beli baju sebelum event ataupun semasa event. Kalau seloknya beli sebelum event lah. Dapat 2 tiket lucky draw. Scan je QR ni. Yang duk Kuantan boleh PM je IG, MMK dan tu ni. Alright. Clear. Geng-geng Vespa lah. Ni Vespa ni the real Vespa orang kata. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know